Okay, right. Hari ni saya nak ajar anda tentang set East England. Okay, tentang first principle lah. So, ni equation dia. X squared tambah 7x tolak 1. Using yang kita panggil first principle. So, lepas tu dia suruh carilah perbezaan F prime negatif 3 ya adik-adik . So, kita try tengok first principle dulu. Rumus yang terlibat adalah yang inilah. Yang ni korang kena hafal sikit lah. Okay. F prime X adalah sama dengan angka lim H0. Fx tambah H tolak Fx bagi H. Baik, strategi dia senang je. Pertama sekali kamu listingkan dulu Fx dan kamu listingkan dulu Fx tambah H dekat sini masuk tak apa. Okey, kamu listingkan dulu Fx dan juga kamu listingkan dulu Fx tambah H. Jadi, yang ni kamu kembangkan secara binomial expansion. Okey, yang Sazman selalu ajar tu X squared tambah H squared kiri kanan dulu, dan tengah-tengah adalah 2 darab X darab H, iaitu 2XH Tambah dekat sini 7. Adik-adik, tips dia senang je. Sebelah kanan X, adik-adik tambahkan dengan H. X tambah H lah. Okay, and then tolak 1. Lepas tu apa yang you buat dekat sini, okay, adalah you kemaskan lah. You kemaskan. So, kita akan dapat yang ini semua lah. Kita akan dapat semua ni. Then, masukkan dalam rumus yang first principle tadi. Okay. Nampak tak? Yang first layer ni, adik-adik masukkan yang Fx tambah H tadi sebenarnya. Nampak kat sini Tolak. Okay, tolak yang ini. Tolak Fx. Over H jangan lupa adik-adik. Ni ramai pelajar tertinggal ni over H ni Jadi buat dia punya kemaskan dia. Okay, kemaskan dia, adik-adik akan dapat yang ini. Bila dah tolak-tolak apa semua bagai kan, adik-adik akan dapat yang ini. Jadi nampak tak? Apa yang berulang? Unknown yang berulang. Nampak tak? H berulang semua sebanyak sekali. Apa yang adik buat? Faktorkan. Bila faktorkan, nampak tak? Boleh potong. So bila potong, last sekali adik-adik H masukkan 0. Nampak? Kat sini apa yang adik-adik buat? Adik sub masuk. Okay. So lim H0 dekat sini adik sub lah. So seelok-eloknya kita tunjuklah aktiviti sub tu, kita tunjuk. Kat sini improvise sikit, adik-adik tunjukkan yang adik tengah buat sub. Okay. Lim H0. Nampak? Okay. Lepas dah lim H0 tu dah buat, you sub kat sini. Yang satu ni boleh improve lagi lah. Tambah 0 tambah 7 dekat situ. Maksudnya you dah sub. Okay. Alright. Dan kita akan dapat 2x tambah 7. Okay. Dekat situ kita akan dapat 2x tambah 7. Dekat sini So sebelum nak pergi ke 2x tambah 7, kita buat satu step lagi, iaitu 2x tambah 0 tambah 7. Dan adik-adik tengok dekat situ F prime 3. Nampak? F prime 3. Okay. Alright, kita akan dapat masukkan 2 kosong, nampak kat situ. Maafkan sir, 2x kan, masukkan negatif 3 So negatif 6 tambah 7 adalah 7 tolak 6 adalah 7 tolak 6, kita akan dapat yang kita panggil sebagai 1 adik-adik. Yes sir.